Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Murid-murid, seperti mana cikgu janji, cikgu nak berikan tugasan bahasa Melayu ya. Cikgu, tajuk apa, Cikgu? Tajuk adalah kata adjektif. Okey, ada berapa kata adjektif? 9 kata adjektif. Murid-murid gunakan 9 kata adjektif dalam bahan yang kamu buat. Cikgu beri tempoh masa 2 minggu. Boleh tak? Boleh, Cikgu. Pastikan hasil kerja sendiri, bukan hasil kerja atau hasil tulisan orang lain. Boleh? Boleh, Cikgu. Terima kasih murid-murid. Terima kasih, Cikgu. Kawan, tunggu. Saya nak bercakap. Apa tu? Kawan, aku malaslah buat folio ni. Banyak cerita lain. Tapi Nina, folio ni markah besar. Kau pernah buat sendiri. Cikgu dah pesan. Macam ni lah. Aku bagi Adam 5. Siapa boleh tolong siapkan folio aku? Senang kan? Hey Rina, itu rasuah namanya. Tak baik buat macam tu. Rasuah? Ini cuma Adam 5 je. Bukannya duit besar. Alah, bukannya cikgu tahu pun. Tapi itu boleh lah. Kalau cikgu tahu, kita boleh kena tindakan disiplin. Ya betul. Rasuah ini tidak kira jumlah. Isunya yang menipu dan tidak jujur. Kalau kita buat macam tu, kawan-kawan lain akan rasa tidak adil. Tepat sekali. Lebih baik kami tolong ajar kamu cara buat, bukan buat kamu untuk tahu. Ya betul. Saya pun bersedia menolong kamu untuk siapkan folio ni. Memang betul. Saya pun sanggup membantu kamu. Betul juga. Saya tak nak kena marah dengan cikgu. Bagus. Kita bersama-sama siapkan folio ni dengan jujur. Rasuah walaupun kecil tetap salah. Kita semua anti rasuah. Rasuah tu bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit, semua tu rasuah. Faham?